Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to sambungan vlog Wadi Noman kita. Sekarang ni Zurin dah berada di puncak. Ni dia. Alhamdulillah, sangat-sangat memukau pandangan. This one. Tapi kami belum lagi sampai dekat tempat resting kami, dekat bawah sana. Ni dia. Zurin parking kereta kat bawah sana tadi. Mana ke jari Zurin? Tak nampak. Tu dia. Yes, alhamdulillah. So nice. Zurin dah rasmikan kereta Zurin dengan lalu dekat kawasan pasir ni. Oh, memang mencabar, tapi Zurin tak drive. Zurin minta kawan Zurin daripada Madinah untuk drive. Actually Zurin tak berani dan tak pandai. Dia kena berlatih banyak kali. Tapi alhamdulillah Zurin tengok kawan Zurin drive. So sebersedikit kira Zurin dapatlah belajar. Jadi subhanallah, ni dia kawasan Wadi Noman. Dan kita boleh tengok dalam kawasan ni memang dia ada kawasan aliran air sungai. Dan kita orang nanti akan duduk rehat dekat kawasan bawah ni. Nanti kami akan turun ke bawah dengan menggunakan tali dan kami akan buat sikit aktiviti abseiling. Jadi untuk siapa yang baru saja mengikuti vlog Zurin, kebanyakannya vlog Zurin berkisar tentang aktiviti Zurin di sini, iaitu aktiviti hiking dan juga orang kata cara kami mengisi masa lapang di bumi Arab Saudi ni. Alhamdulillah, untuk grup yang sekarang ni Zurin dah join dalam 5 ke 6. Selain daripada Lost Mountain ni, kami ada Jeddah Go Outdoor dan juga ada lagi satu adventure Zurin lupa nama dia. Alhamdulillah, semuanya orang kata best. Dengan hiking ni juga kami dapat melihat keindahan bumi Saudi dan juga orang kata kita boleh tengok dia punya ni lah view dia yang berbeza. Bukit batu dia, batu yang berbagai bentuk. Subhanallah. Ni adalah salah satu kita menghargai orang kata ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kami dah sampai kat kawasan untuk kami berehat dan dekat sini ada sedikit anak sungai lah, ibarat anak sungai. Ni dia sangat-sangat tenang. Alhamdulillah, sejuk airnya. Ni dia. Kita try, jom. Dia dah try dah. Best. Tapi air dia kurang sikit compare dengan yang hari tu Zurin pergi. Mungkin sebab masa tu baru lepas hujan, jadi air ni sikit. Sementara kami berehat, minum kahwa, minum kopi. Ni dia, tim kami sedang pasang tali untuk buat abseiling kat bawah tu. Kejap Zurin akan ke bawah, kita tengok juga view bawah tu macam mana. Oh, ni dia. Sekejap. Ni dia. Imat tengah pasang tali. Dan kami akan turun dekat sini. Ya, ni dia. Dia pasang tali dekat batu ni. Dan dia akan connect sampai kat bawah. Dan ni dia. Sahabat Jabal Sur Zurin. Hi everybody. Hi everybody. My name is Muhammad. I am here in the Wadi Noman. Wadi Noman. Yeah. How you feel?
we have unboxing. Yeah, from this. From this, yeah. Unbox? What is that? That Inggris yang urus. Yes, yes. Ini dia, Imat. Dia akan turun kat bawah ni. Actually, kita orang semua akan turun. Ikut ni. Ikut ni. Ikut batu besar ni. Kita orang akan turun ke bawah. This one. Ya. Yeah. Aywa. Badan jam. 10 jam. And another Two. like this. Yes. Yeah. Yang ni yang take time yang kami akan ambil masa tau. Sebab yang ni kadang-kadang mengambil masa sampai 2 jam. Depend lah. Tapi yang ambil masa yang ni lah. Sebab kami nak turun seorang-seorang kan. Apa pun is Alhamdulillah. Sekali lagi pengalaman Zurin di Wadi Noman. Untuk makanan kami, kami ada nasi goreng. Lepas tu ada pisang. Barang yang memang kena bawa headlamp. Sebab kadang-kadang ni headlamp kadang-kadang keluar dah gelap. Lepas tu Zurin ada bawa juga torchlight. Lepas tu ni dia knee guard sebab lutut. Lepas tu ni dia bag kalis air. Sebabnya memang kami akan turun dalam air. Lepas tu jaket, bag cover, segala-galanya lah. Preparation untuk turun kejap lagi. Ya. Baiklah, kita akan solat dulu sebelum turun ke bawah. Jadi kami akan cari tempat untuk kami solat. Sementara kita tunggu turn kita. Sebab kalau kita orang turun awal kat bawah tu tak ada shade tau. Memang panas. Jadi Zurin dengan Aina kita orang jadi orang yang last, orang yang terakhir. Sambil tu kami tenung awan ni. Kan? Subhanallah kan? Tak ada tiang, tak ada tangga. Dia terapung macam tu kan. Maha suci Allah. Allah Maha besar. You might wait ah. There is stone here. You can step. I don't say, but there is stone here. You can step. Bismillah. I'm scared also. Okay. This one will help you. Okay. Go left يا زرينة. Right, left. Okay. Okay. Go straight. It's enough. Okay. Now jump to the right. Jump. Right. Dagiga. Imat. Hold. Pull, Imat. Pull. Okay. Jump. Dagiga. Imat. Imat. Jalan, bismillah. Yes, go. Setelah menyusuri gua, 2 gua, sekarang ni kami turun ke bawah. Sekali lagi menggunakan tali, tapi kali ni kena lebih berhati-hati sebab kita tak boleh pegang tali tu, tapi tangan kita yang akan bagi support dekat macam mana? Tangan kita akan pegang batu. Memang ni tangan kena kuat lah. Yang ni. Dan mesti basah. Sebab kita menyusuri dengan air terjun. So memang basah lah.
Alhamdulillah. Buat masa ni semuanya memberi kerjasama yang baik dan ada juga yang takut, tapi alhamdulillah berjaya orang kata melawan rasa takut tu. Subhanallah. Inilah dia salah satu aktiviti yang boleh orang kata buat kita hilang rasa takut. Kalau rasa takut, cuba kena lawan. Macam itulah. Zurin memang takut tinggi, tapi alhamdulillah everyday Zurin cuba untuk lawan dan berjaya. Ada masa gayat juga. Subhanallah. Dan ni dia kami di celah batu di Wadi Numan. Great! Go, 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 go! Okay, Masya Allah, Masya Allah. Literally Zurin dah basah kuyup. Baiklah, yang ni sekarang ni Aina tengah turun. Dia ada 2 step. Dekat atas, lepas tu dekat tengah ni. So sekarang ni Aina akan turun untuk dekat bawah ni. Baiklah, apa yang menariknya Wadi Numan ni, kalau kita tengok air yang turun ni, dia hanya sampai sini sahaja. Dia hilang, masuk ke bawah tanah. Baiklah, ni Aina. Okay. Dia jadi spider woman dah kat bawah ni. Alhamdulillah. So sekarang ni ada ramai yang akan turun. So Imat dekat atas, Muhammad dekat atas. Alhamdulillah. So ya, jadi sampai di sini sahaja perkongsian Zurin untuk episod kedua Wadi Numan. Sebenarnya kami akan berjalan lagi lebih kurang dalam setengah jam untuk turun ke bawah. But alhamdulillah kali ni insyaAllah kami turun hari masih lagi terang. Kalau vlog yang lepas kami turun memang dah malam dan meraba-raba lah kami masa tu. Tapi yang ni alhamdulillah kami akan turun dalam waktu yang masih lagi cerah. Baiklah, masih ramai lagi kat atas tu. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.